Kenapa menghormati ini tak wujud dalam rumah tangga kita? Pasal apa yang isteri tak takut langsung? Jawapan dia mudah. Sebab kita tidak ada aura. Kita tidak ada. Zauq tu tidak ada. Daripada mana datanya aura? Daripada mana datanya zauq? Salah satunya ialah qumil lail. Bangun semayang malam. Yang tu yang kita tak buat. Anak tak hormat, anak tak takut, anak tak rindu, anak tak segan. Bagaimana nak menimbulkan satu perasaan kegerunan kepada orang lain? Perasaan segan pada orang lain. Nabi diperintah oleh Allah ketika mula-mula dapat wahyu, qum, bangun, fa'anzir. Sebelum itu apa dia? Qumil lail illa qalila. Bangun semayang malam. Walaupun sedikit. Bangunlah. Mana ada Nabi tak bangun malam, tuan-tuan? Sampai bengkak kaki Rasulullah.